Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Bagi yang sudah subscribe channel saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bantu tekan subscribe di bawah ruangan video ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan info sukan kepada anda semua. Terima kasih sahabat baik. Pemain sayap Sabah, Sadil Ramdhani meluahkan rasa tidak puas hati beliau terhadap mutu pengadilan ketika aksi Liga Super bertemu Terengganu pada Jumaat. Sabah terbang ke Pantai Timur untuk berdepan Terengganu dengan misi bangkit melakar kemenangan setelah terpaksa akur terikat seri dalam 3 perlawanan berturut-turut sebelum ini. Malah pertemuan di Gong Badak ini menjadi tumpuan oleh kerana kedua-dua pasukan buat masa ini sedang bersaing bagi memburu tangga ketiga carta Liga Super yang dihuni Sabah ketika ini. Permulaan positif buat Sabah apabila Stewart Wilkin meledak jaringan pendahuluan seawal minit ke-20 sebelum Ismail Akinan menanduk gol penyamaan untuk Terengganu lega seketika. Pada minit ke-44, Sabah sekali lagi di hadapan menerusi gol tandukan cantik oleh Sadil Ramdhani sebelum Safawi Rashid muncul wira Terengganu untuk kedua-dua pasukan ke kadar terikat 2-2. Walau bagaimanapun, keputusan ini tampak tidak disenangi oleh pemain sayap Sabah, Sadil Ramdhani, yang meluahkan rasa kecewa terhadap mutu pengadilan sebaik aksi berakhir. Pengadil teruk, malam ini kepimpinan kamu amat merugikan kami. Sepatutnya 3 mata itu milik kami Sabah, kata Sadil dalam catatan di Instastory Instagramnya. Keputusan seri ini turut menyaksikan Sabah masih kekal di kedudukan ketiga Liga Super dengan mengumpul 36 mata tatkala Terengganu satu anak tangga di belakang dengan 32 mata. Selepas ini, Sabah akan kembali ke likas untuk menentang Trem pada 5 April hadapan sementara Terengganu bakal berdepan juara MFL Challenge Cup Selangor di Kelana Jaya.